Satu berita yang menyedihkan tapi sudah dijangka. Seramai 12 sukarelawan Malaysia setakat ini yang ikut serta dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah ditahan oleh tentera Israel. Mereka ini hanyalah insan biasa macam kita, tapi mereka ada keberanian yang luar biasa untuk hulurkan tangan untuk bantu saudara kita di Gaza. Yang terbaru, kita dengar nama Farah Lee dan Danish Nazram. Sebelum ini, nama-nama lain juga sudah disebut: Zizi Kirana, Haikal Abdullah, Muaz Zainal, Zulfadli Khairuddin, Rushdi Ramli, Heliza Helmi, Hazwani Helmi, Ilya Balqis, Ahmad Musa Al-Nuwairi dan Sul Aidil. Mereka semua kini jauh dari tanah air, berada dalam tahanan. Cuba bayangkan, seorang suami yang ditunggu isterinya yang mengandung dengan penuh sabar. Seorang isteri dan ibu yang suami dan anak-anaknya masih menunggu di rumah. Seorang anak muda yang sepatutnya disambut oleh ayah dan ibunya di pintu rumah. Kerajaan Malaysia kini sedang berusaha keras menggunakan semua saluran diplomatik supaya mereka ini dapat dibebaskan dan pulang dengan selamat. Inilah masanya kita bersatu, beri sokongan pada usaha kerajaan. Jangan kita terpedaya dengan fitnah, dengan propaganda yang cuba tanam kebencian terhadap pemimpin dan negara kita. Jangan sesekali kita jadi sebahagian daripada operasi kotor yang mahu melemahkan perjuangan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga semua sukarelawan kita ini berada dalam keadaan selamat, tabah dan segera kembali ke pangkuan keluarga tercinta. Doakan juga semoga Malaysia terus aman, teguh dan istiqamah membela kemanusiaan. Kerana perjuangan ini bukan hanya milik mereka sahaja, tapi milik kita semua, rakyat Malaysia dan umat manusia sejagat yang mahukan keadilan. Hari ini kita dikejutkan dengan satu